dia akan ikut kita kalau kita ajak dia sama? Saya akan buat apa saja supaya dia sertai kita. Rasanya dia takkan ikut pun kalau kita ajak dia lah. Kalau macam tu, kita bertaruh seorang 10 yen. Boleh apa salahnya? Nobita, kita pergi berenang nak tak? Nobita, buat apa lagi tu? Kan kawan-kawan kamu dah sampai dah tu. Pergi jumpa mereka. Agaknya, apa yang Nobita tu tengah buat, ya? Oi, Nobita, jom pergi kolam renang. Saya memang nak pergi tapi sekarang saya sedang belajar jadi. Awak tengah belajar ke? Kita berenang bersama nak kali je lah, ya. Oi, awak nak saya berhutang pada mereka 10 yen ke? Cepat. Saya ikut. Tapi bagilah saya bersiap dulu. Jadi ikut? Baguslah. Tapi nanti berapa lama awak bersiap? Rasanya mungkin 2-3 tahun. Baru dah siap agaknya. Awak jangan nak merepek lah. Tak guna. Jadi awak kena bagi saya 10 yen sekarang juga. Kan dah kata dia takkan ikut punya. Awak bukannya tak tahu dia tak pandai berenang. Itu memang betul lah. Berani awak permainkan saya, ya? Bagi balik 10 yen. Jangan lari. Nanti. Saya harap-harap dalam 2-3 tahun lagi saya ni bolehlah berenang dengan baik, ya? Awak tengah buat apa tu? Takkanlah awak tak boleh tak teka. Berlaku sebagai lipas yang sedang lemas. Saya berhenti berenang lah. Macam tu ke? Tapi saya ni tak ada kemajuan langsung lah. Lebih baik awak berlatih di kolam renang yang betul-betul. Saya akan pergi bila dah pandai berenang lah. Kalau macam tu sampai bila-bila pun awak takkan pandai. Betul juga tu. Dah agak dah saya takkan berjaya. Apa lagi boleh buat? Cuba awak makan benda ni dulu. Bilhayalan. Ini benda apa pula ni? Bila awak makan ubat ni, segala yang awak fikirkan semuanya akan jadi kenyataan. Ya, cuba awak bayangkan bilik ni sebagai sebuah kolam. Sini adalah sebuah kolam. Sini ada sebuah kolam. Saya rasa dah lemas. Tolonglah saya. Kenapa bayangkan kolam yang dalam sangat? Bayangkan ajalah kolam budak sekolah tadika dengan airnya tak berapa dalam. Letihnya saya. Kesianlah pula. Tak mungkin lemas kan? Mulakan latihan. Kalau macam ni baguslah. Ini kolam budak-budak. Patutlah dengar ramai suara budak-budak main dan mandi kat sini. Saya teringat kaki budak. Maaflah. Teruk ke diam-diam ya? Jangan menangis ya. Diam-diam ya. Kenapa dengan awak ni? Saya kena marah cikgu tadika dan diusung keluar kolam. Kenapa awak bayangkan perkara-perkara yang tak perlu awak bayangkan? Habis tu... Ya, apa kata kita pergi berenang di laut? Sinilah pantainya. Pantai? Ombak akan datang sampai ke sini. Sini pula ialah pasir pantai. Sana pula ialah laut dalam. Saya boleh dengar bunyi ombak lah. Saya dapat tengok kawasan pantai yang luas. Kalau kat sini mandi tentu seronok kan? Baguslah macam tu. Banyaknya pengunjung di pantai ni. Tak ada. Langsung tak ada orang kat sini lah. Apa kata kita bina istana pasir nak? Habis bila pula awak nak berenang? Oh, iyalah. Cepatlah turun ke laut tu. Ombak besar. Tapi kat sebelah tepi ni cetek je lah. Awak langgar je ombak tu dan terus berenang. Apa pula ni Nobita? Ada lubang kat sini. Ianya dalam. Teruk betul lah awak ni. Nah, awak pakai pelampung je lah. Kalau macam ni tentu tak ada masalah. Saya rasa tak seronok lah kalau seorang. Awak pun makanlah Sunorojo dan kita berenang sama-sama.
Awak ni ada-ada je lah macam-macam hal. Buat apa pun nak suruh orang temankan. Baiklah, kita mandi sebelah sana. Di sini airnya semakin dalam lah. Kat bawah ada ikan duyung lah. Bukan ikan duyung lah, itu ikan mas. Kamu nampak Mama ni comel ke? Pelik jugalah, tak sangka dia ikan mata duitan. Siapa pula mata duitan? Ada juga ikan kat sini kan, Doraemon? Sotong gurita pun ada lah. Berani awak cakap saya sotong gurita ya? Memang hebat betul lah kesampil hayalan ni. Wah, saya boleh naik belakang ikan paus lah, Doraemon. Pergilah. Ya pancik lah. Laut yang amat tenang dan nyaman. Betul ke tu? Saya rasa macam akan ada ombak besar yang akan melanda kawasan ni lah. Ya, awak tu suka fikir bukan-bukan. Tengok apa dah jadi. Nasib baiklah. Nampaknya kesampil tu dah habislah. Oh, tak apa-apa ke? Shizuka, apa awak berdua buat tadi? Kami makan pil hayalan dan apa yang kami fikirkan akan jadi kenyataan serta-merta. Menarik betul. Saya pun nak cuba makan jugalah. Nampak laut yang cantik. Seronok betul lah. Mari kita makan pil lagi untuk sama berenang. Saya dah tak nak dah, Doraemon. Makanlah. Marilah kita semua berenang sama-sama. Jom pergi. Tapi Doraemon, pelampung saya dah hilang jadi saya rasa baik saya berehat kat pulau hujung sana tu sekejap ya. Teruknya awak ni. Janganlah macam tu. Cepat. Tolong saya. Kalau awak tak belajar sekarang sampai bila pun tak pandai. Tak ada seorang pun yang tiba-tiba je pandai berenang. Kenapa pula dia ni? Nobita, awak tak apa-apa. Orang macam dia ni memang teruk betul lah. Baik, lagi bagus kalau macam ni. Doraemon ni, kan bagus kalau dia bagi alat ni dari awal-awal lagi. Tak sangka pula sesat sampai macam tu. Sia-sia je pergi kolam renang tu tapi tak boleh berenang. Memang betul lah. Wah, Nobita berenang di udara. Bersama. Jangan, Surya! Saya pun nak. Saya pun nak juga. Saya nak juga. Tetapi... Cepatlah sikit. Cepatlah sikit. Cepatlah sikit. Wah, luas. Memang puas hati betul lah. Shizuka, tengok ada ikan yang menarik lah. Itu adalah ikan batu karang yang tinggal di Lautan Pasifik dan juga di bahagian selatan Laut Hindi. Hei, tengok! Doraemon, ikan ni comel betul lah. Mana dia? Mana? Wah, batu karang lah. Cantik! Saya jumpa tiram lah. Ada kotak rokok yang kosong lah. Baik, jom kita cuba. Di situ terdapat kapal besar yang dah karam. Pasti ada harta karun kat sana kan? Hei, kalau keluar jerung yang makan orang dari sana macam mana, ha? Awak ni suka sangat mengarut lah. Kan saya dah cakap. Awak ni
selalu aja ditimpa nasi malang walaupun dalam dunia khayalan. Apa kata kalau awak baring di tepi pantai dan tengok aja kami dari jauh? Bolehlah, apa salahnya? Awak bayangkanlah. Ada pula matahari kat sini. Saya nak kulit gelap. Kalau boleh seluruh badan saya ni.